Seorang mangsa kehilangan media sosial dia, kehilangan data dia, scammer masuk dalam handphone dia, hacker masuk dalam handphone dia, menyamar menjadi dia, menggunakan akaun dia, mesej kawan-kawan dia untuk pinjam duit kawan dia, mesej kawan dia bagi elan-elan pelaburan, mesej kawan dia dengan bantuan-bantuan kerajaan. Akhirnya dia kena scam, kawan dia pun kena scam. Macam mana kau nak pastikan yang kau punya aplikasi yang kau pakai tu seperti Wasabun ataupun telekilogram kau tidak diambil alih oleh scammer atau hacker? Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Saya kongsikan anda satu tips yang paling mudah untuk anda pastikan telekilogram yang anda pakai dan Wasabun yang anda selalu guna dalam handphone anda itu tidak akan diambil alih oleh scammer ataupun hacker yang akhirnya dia curi data-data kau, dia rembat duit kau dalam tu, dia scam lah orang lain guna kau punya nama dan nombor telefon kau. Lakukan tips yang paling mudah ini. Pertama sekali, aku ambil contoh. Ni contoh saja tau, tapi contoh ni kau guna untuk aplikasi-aplikasi dan media sosial kau yang lain. Okey, kita gunakan telekilogram sebagai contoh. Telekilogram kau pergi dekat button atas yang 3 titik atau 3 line ataupun button setting, kau tekan button tu. Okey, kau dah tekan button setting. Step yang kedua, tekan button privacy and security. Step yang ketiga, kau tengok dekat bahagian atas tu ada two-step verification. Kau tekan two-step verification. Lepas kau tekan tu, dia akan keluar satu ruang untuk kau isikan password kau. So kau masukkan je lah password kau dalam tu, yang kau seorang je ingat, orang lain takkan ingat dan takkan tahu. Pastikan password kau bukan tarikh lahir kau, bukan nombor yang senang diteka, bukan satu nombor kau ulang banyak-banyak 8888. Jangan. Pastikan nombor ni nombor yang kau seorang je ingat. Kau pilih nombor favorite kau, pilih 2 atau 3, kau masukkan dalam password tu. Ingat, jangan bagi orang lain tengok dan tahu password kau. Bila kau dah buat two-step verification ini, maka jika ada mana-mana lah anak scammer atau hacker yang cuba nak masuk dalam kau punya aplikasi kau tu, nak ambil kau punya telekilogram ataupun Wasabun kau tu, sudah pasti two-step verification ni akan bantu menyelamatkan kau. Dia takkan berjaya masuk dan ambil kau punya telekilogram itu. Pergi cek kau punya media sosial yang lain sekarang dengan kau punya aplikasi yang lain, mana yang ada two-step verification. Sekarang juga kau pergi buat setting ni. Ingat, bila anda pandai melindungi aplikasi dan juga media sosial anda, maka anda berjaya menyelamatkan kawan-kawan anda daripada diperdaya oleh scammer yang menyamar sebagai anda. Guys, banyak sangat telekilogram rakan-rakan anda yang telah berjaya diambil alih oleh scammer dan hacker. Tanda dia kau nak tahu senang je. Kau pergi buka telekilogram kau, kau tengok kat dalam tu yang ada gambar hantu, yang ada tulis deleted account, yang ada mesej. Yang tu tanda-tanda scammer tu dah berjaya ambil kawan kau punya telekilogram. Tapi kalau dia tulis delete account tapi kosong, yang tu tak ada masalah. Ni cerita dia guna akaun kawan kau, dia hantar mesej, macam-macam mesej kat situ. Kau pula jenis percaya kawan kau. Kawan okey lagi. Bayangkan kalau bos punya telekilogram kena rembat, dapat pula mesej sila register untuk so and so. Kau percaya sebab bos kau, kau pun pergi tekan link tu. Guys, nak selamatkan akaun anda daripada diambil alih oleh scammer dan hacker, lakukan step yang saya ajar tadi, two-step verification. Ramai lagi orang yang tak buat, sekarang kau buat. Sekarang juga kau buat. Jangan kau dah kena, kau sibuk tanya aku, Tuhan saya dah kena, macam mana nak ambil balik, macam mana nak buat balik, macam mana nak selamatkan. Ada beberapa lagi tips lain yang saya akan kongsikan di video saya yang lain. Anda follow akaun saya, sharekan video ni, saya akan kongsikan lagi nanti. Agensi kerajaan, syarikat swasta yang ingin saya hadir ke lokasi anda untuk saya kongsikan rahsia, tip, formula, nasihat, bengkel, ceramah, seminar, kursus latihan bagaimana untuk menjadi pengguna digital yang bijak, nak belajar tentang keselamatan digital, tak nak jadi mangsa scam, nak selamatkan duit anda daripada kena scam, elak daripada menjadi mangsa scam, saya akan hadir ke lokasi anda. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.